Proton Mentari 2026 dibayangkan sebagai sebuah kereta konsep moden yang membawa identiti baharu dalam keluarga Proton dengan gabungan reka bentuk elegan, prestasi cekap dan teknologi pintar. Walaupun Proton belum mengumumkan model rasmi bernama Proton Mentari, konsep ini menggambarkan sebuah kenderaan yang sesuai untuk pemandu moden yang mengutamakan gaya, keselesaan dan keselamatan. Nama Mentari melambangkan tenaga, kemajuan dan masa depan, menjadikan model ini kelihatan sebagai pilihan yang menarik untuk pasaran otomotif Malaysia. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Mentari 2026 tampil dengan penampilan yang lebih futuristik dan premium. Bahagian hadapan menampilkan lampu LED yang nipis dengan lampu siang moden yang memberikan identiti unik. Grill hadapan menggunakan reka bentuk baharu yang lebih elegan dan dipadankan dengan bumper sporty yang memberikan imej berani. Garisan badan yang aerodinamik membantu meningkatkan kestabilan ketika memandu serta mengurangkan rintangan angin. Rim alloy moden dan lampu belakang LED yang bersambung menjadikan keseluruhan reka bentuk kelihatan lebih mewah dan canggih. Dari sudut prestasi, Proton Mentari 2026 dijangka menggunakan enjin 1.5 liter turbo generasi baharu atau sistem hibrid yang menawarkan keseimbangan antara kuasa dan kecekapan bahan api. Enjin ini dipadankan dengan transmisi automatik DCT yang memberikan pertukaran gear lebih pantas dan lancar. Pecutan yang responsif membolehkan pemanduan lebih yakin di bandar dan lebuh raya, manakala sistem suspensi yang dipertingkatkan memberikan keselesaan maksimum walaupun melalui jalan yang kurang rata. Steering elektrik moden turut memberikan kawalan yang lebih tepat dan mudah. Bahagian dalaman Proton Mentari 2026 direka dengan konsep minimalis tetapi premium. Kabin menawarkan ruang yang luas dengan tempat duduk ergonomik yang menggunakan material berkualiti tinggi. Paparan meter digital sepenuhnya digabungkan dengan skrin infotainment bersaiz besar yang menyokong Android Auto dan Apple CarPlay. Sistem kawalan suara pintar membolehkan pemandu mengawal pelbagai fungsi tanpa perlu menyentuh skrin. Selain itu, pengecas telefon tanpa wayar, port USB berbilang, sistem audio premium dan pencahayaan ambien memberikan pengalaman pemanduan yang lebih selesa dan moden. Ruang simpanan dalam kabin direka dengan sangat praktikal untuk memenuhi keperluan harian pengguna. Tempat duduk belakang boleh dilipat bagi menambah kapasiti ruang kargo apabila membawa barangan yang lebih besar. Sistem penyaman udara automatik dengan corong udara untuk penumpang belakang memastikan semua penumpang menikmati perjalanan yang selesa walaupun dalam cuaca panas. Dari aspek keselamatan, Proton Mentari 2026 dijangka menawarkan pelbagai teknologi bantuan pemandu terkini seperti sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula di bukit dan beberapa beg udara. Selain itu, sistem keselamatan pintar dijangka merangkumi brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal di lorong, pemantauan titik buta, kawalan jelajah adaptif, pengecaman papan tanda jalan serta kamera 360 darjah. Semua ciri ini membantu meningkatkan keselamatan dan keyakinan ketika memandu. Kecekapan penggunaan bahan api menjadi salah satu kelebihan utama Proton Mentari 2026. Dengan teknologi enjin moden serta kemungkinan penggunaan sistem hibrid, model ini mampu memberikan penggunaan petrol yang lebih rendah tanpa menjejaskan prestasi. Kos penyelenggaraan yang kompetitif serta rangkaian pusat servis Proton yang luas turut memberikan keyakinan kepada bakal pemilik. Secara keseluruhannya, Proton Mentari 2026 merupakan sebuah konsep menarik yang menggabungkan reka bentuk futuristik, prestasi yang cekap, teknologi pintar dan tahap keselamatan yang tinggi. Jika model ini diperkenalkan pada masa hadapan, ia berpotensi menjadi salah satu kenderaan paling menarik dalam barisan Proton dan memenuhi keperluan pengguna yang mahukan sebuah kereta moden dengan nilai yang tinggi. Apa pendapat anda tentang Proton Mentari 2026 ini dan adakah anda ingin melihat model konsep seperti ini menjadi kenyataan di Malaysia? Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi terkini di channel ini.